Halo semua, sekali lagi. Hari ni, of course saya nak bercerita tentang bola sepak lah kan. Okey, tentang isu skandal dokumen palsu FAM, Football Association of Malaysia, telah menjadi salah satu kontroversi paling merosakkan dalam sejarah bola sepak Malaysia. Pada Jun 2025 hari itu, Harimau Malaya telah mengejutkan peminat bola sepak dan juga yang tak minat pun kerana mereka telah berjaya menewaskan Vietnam 4-0 dalam perlawanan kelayakan Piala Asia. Namun beberapa bulan kemudian FIFA mengumumkan bahawa Persatuan Bola Sepak Malaysia telah menggunakan kertas kerja palsu untuk mendaftarkan 7 pemain kelahiran asing untuk perlawanan itu. Okey. Akibatnya dengan serta-merta dan teruk FAM didenda kira-kira 1.8 juta ringgit, manakala setiap 7 pemain itu dilarang daripada aktiviti bola sepak selama 12 bulan dan mereka juga telah didenda. Skandal ni telah menimbulkan persoalan yang tidak selesa lah tentang tadbir urus, tentang pengawasan dan integriti dalam FAM Ia juga telah meletakkan Malaysia di bawah perhatian antarabangsa atas semua sebab yang salah. Siapa yang nak tanya menanggung mereka pemain-pemain yang 7 orang ni mereka tak boleh main bola sepak selama 12 bulan dan saya pasti mereka menerima gaji dan allowance yang mungkin dibayar oleh taxpayers Malaysia lah. Jadi saya nak ceritalah bagaimana skandal dokumen palsu FAM ini terbongkar pada 10 Jun 2025, Malaysia telah menjadi tuan rumah di mana Vietnam berlawan dengan Malaysia di Stadium Bukit Jalil. Waktu tu semangat begitu tinggi lah pasukan kebangsaan kita telah membawa masuk beberapa pemain, kononnya pemain warisan. Pemain warisan ni maksudnya mereka ada hubungan lah, dia punya datuk nenek ke, dia punya mak bapak ke adalah keturunan Malaysia dan pemain bola sepak kelahiran asing dengan berketurunan Malaysia lah untuk meningkatkan lagi daya saingan Malaysia lah kan. Dan tindakan itu telah menghasilkan dengan Malaysia mencatatkan kemenangan hebat sebanyak 4-0 dengan pemain apa nama dia pun saya tak tahulah nak pronounce macam mana, tapi Raul Vito Brandao, Figueiredo dan Rodrigo Julian Holgado, dua daripada rekrut yang terbaru inilah telah menjaringkan 2 gol pertama peminat meraihkanlah kemenangan ini sebagai tanda bola sepak Malaysia akhirnya meningkat seterusnya. Tetapi di sebalik kemenangan itu masalah sedang berlaku dalam beberapa hari FIFA menerima aduan rasmi mempersoalkan kelayakan 7 pemain baharu itu. Aduan itu berhujah bahawa kertas kerja mereka yang sepatutnya membuktikan warisan atau kewarganegaraan Malaysia adalah tidak sahih. Okey. Jawatan Kuasa Disiplin FIFA pun mula menyiasatlah selepas menyimak dokumen, menemu bual sumber dan menjalankan pemeriksaan forensik. Jawatan Kuasa FIFA telah membuat kesimpulan bahawa FAM telah menyerahkan kertas kerja yang telah didoktorkan. Maksudnya telah ditambah ke atau dikurangkan lah untuk mendorong pemain melalui proses kelayakan tersebut. Ini disifatkan sebagai pelanggaran langsung Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA. Yang secara khusus meliputi pemalsuan dokumen. Proses yang didorong oleh aduan ini menunjukkan betapa rapuhnya tadbir urus bola sepak negara kita.
apa yang bermula sebagai satu laporan yang mencurigakan boleh meningkat kepada tindakan tata tertib penuh, terutamanya apabila bukti pemalsuan muncul. Jadi siapakah pemain dalam skandal dokumen palsu FAM ini? Skandal ini melibatkan 7 pemain yang tiba-tiba jadi rakyat Malaysia dengan pantas sekali ke dalam pasukan kebangsaan Malaysia. 7 orang ni: Gabriel Philip Archa, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Hogado, Emmanuel Xavier Machuca ke, How Vito Frando, okay. Nama pun saya tak reti nak pronounce. John Irazabur Magui, Hector Alejandro Hevel Sorano. Okay, ni 7 orang nama dia. Tak tahulah, pronunciation saya memang tak betul lah kan. Pemain-pemain ni bukan ahli skuad pinggiran ya. Beberapa orang dari mereka bukan calang-calang ya, pemain calang-calang. Mereka adalah rekrut yang berkaliber tinggi dari Eropah dan Amerika Selatan. Sebagai contoh ya, Facundo Garces bermain di Liga Sepanyol di Spain ya, bersama Alveb, membawa pengalaman international professional ya ke dalam pasukan Malaysia. Dengan menamakan mereka, FIFA menjelaskan bahawa ini bukan kes pengawasan pentadbiran atau pemain yang tidak digunakan atau yang duduk di bangku simpanan. Atlet-atlet ini adalah teras kepada strategi Malaysia dan penglibatan mereka secara langsung mengubah keputusan perlawanan kompetitif. Yang mana kita menang dengan Vietnam 4-0 ya. 2 daripada mereka membuat gol. So kenapa skandal ini amat serius ya di mata FIFA? 2 gol pertama, kedua-duanya dijaringkan oleh pemain yang diimport inilah. Telah mengubah momentum permainan sepenuhnya. Tanpa gol tersebut, perlawanan mungkin yang berlangsung waktu itu akan menjadi berbeza ya. Itulah sebabnya ramai pemerhati percaya kemenangan 4-0 yang dimenangi oleh Malaysia tidak boleh bertahan jika Tribunal FIFA mengesahkan pemain-pemain tersebut adalah tidak layak. Vietnam sudah pun membangkitkan kemungkinan keputusan itu dibatalkan kepada kekalahan 0-3 buat Malaysia. Okey, hukuman dalam skandal dokumen palsu FAM ini. Sekatan yang dikenakan oleh FIFA menyerlahkan betapa seriusnya badan global itu memandang kepada pemalsuan dokumen rasmi ya. Yang mana Malaysia didenda 1.8 juta. 7 pemain tersebut juga didenda. Saya tak berapa pastilah berapa mereka didenda setiap seorang. Dan digantung selama 12 bulan ya daripada semua aktiviti berkaitan bola sepak. Soalan yang kita perlu tanya jugalah, siapa sekarang ni yang menanggung pemain-pemain bola sepak yang yang ada kewarganegaraan kita ni, yang begitu senang mendapat kewarganegaraan. Kita kena tahu juga kan tentang isu ini ya. Hukuman yang telah dikenakan oleh FIFA ni sebagai satu penalti dan penghalang lah. Penggunaan artikel 22 FIFA memberi isyarat ya bahawa pemalsuan tidak akan diterima, terutamanya dalam kes yang mana ia boleh menjejaskan hasil pertandingan. Okey. Apakah peranan pengurusan FAM dalam skandal dokumen palsu ini? FAM telah of course mempertahankan dirinya dengan tegaslah, menegaskan ia bertindak dengan niat baik. Okey. Pemangku Presiden FAM
juga mengatakan bahawa FIFA sebelum ini telah mengesahkan pemain dibenarkan mewakili Malaysia. Kita tak tahulah apakah pengesahan yang telah diberikan. Setiausaha Agung FAM juga berkata mulai Julai 2025 bahawa semua prosedur telah dijalankan dengan betul dan menafikan sebarang salah laku. Bagaimanapun keputusan FIFA bermakna FAM sebagai sebuah institusi mesti bertanggungjawab. Walaupun pegawai individu tidak memasukkan dokumen secara peribadi, sistem pentadbiran persatuan FAM ini gagal menghalang penyerahan palsu daripada dibentangkan. Okey. Ini menyalahkan isu yang lebih luas ya. Kegagalan tadbir urus selalunya berpunca bukan daripada satu kesilapan tetapi daripada kekurangan pengawasan, pemeriksaan dan ketelusan yang ketat. Ya. Mengapa skandal dokumen palsu FAM ini begitu serius ya? Skandal ini penting kerana beberapa sebab. Dari segi integriti persaingan, pemain yang tidak layak bukan saja bermain, mereka menjaringkan gol yang membentuk keputusan perlawanan kritikal. Ini menjejaskan keadilan bola sepak antarabangsa. Dan juga reputasi bola sepak Malaysia ya, daripada diingati untuk kemenangan yang ikonik ya, 4-0, Malaysia kini dikaitkan dengan pemalsuan dan skandal. Tajuk berita seluruh dunia melabelkan Malaysia sebagai memalsukan dokumen. Oh, malu kan? Ini juga menjadi satu presiden dalam bola sepak global ya. FIFA jarang menggunakan artikel 22. Dengan menerapkannya di sini, badan induk ini menjadikan FAM sebagai contoh ya untuk menghalang persatuan lain daripada mencuba taktik yang serupa. Kita telah lihat FAM kata mereka hendak membuat rayuan lah dan mereka akan menggunakan semua cara undang-undang untuk merayu sekatan tersebut. Jika berjaya, denda atau larangan boleh dikurangkan walaupun tidak mungkin membatalkan penemuan pemalsuan ya. Tribunal bola sepak FIFA akan memutuskan sama ada kemenangan 4-0 Malaysia akan kekal atau terbatal. Keputusan itu boleh mengubah kedudukan dalam kumpulan F kelayakan Piala Asia. SPRM telah mengatakan pada 28 hari bulan itu yang mereka tidak akan masuk campur. Tipikal lah kan. Dia kata juga SPRM tidak akan meneliti lebih lanjut dakwaan bahawa Persatuan Bola Sepak Malaysia telah membuat dokumen untuk membenarkan 7 pemain bola sepak asing menyertai pasukan kebangsaan. Sebaliknya, SPRM akan membenarkan FAM menyelesaikan perkara itu sendiri. Yang melibatkan memberikan kerakyatan kepada atlet-atlet tersebut dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Ada orang kata FIFA membuat keputusan ini pasal mereka cemburu dengan pendirian Malaysia terhadap Israel dan Palestin. Tak ke bodoh? Aduh, apa kena-mena lah dengan pendirian Malaysia terhadap Israel dan Palestin. Ini pasal isu pemalsuan lah. Okey, bagaimana orang luar tiba-tiba boleh dapat kerakyatan Malaysia begitu senang. Okey, itu yang isunya. Ini menimbulkan risiko yang besar ya. Pembaruan tadbir urus FAM mesti melaksanakan pengesahan dokumen yang lebih ketat dan pengauditan daripada luar ya. Untuk strategi jangka panjang ya, Malaysia tidak boleh bergantung semata-mata kepada rekrut asing. Pelaburan dalam pembangunan belia dan program akar umbi adalah penting. Orang-orang yang lahir kat Malaysia ni, budak-budak ramai yang suka nak main bola kan. Sepatutnya mereka kena membina semula kepercayaan peminat bola sepak, penaja dan badan antarabangsa. Dan mereka tidak akan mudah melupakan episod ini ya. FAM mesti menunjukkan komitmen yang tulen untuk melakukan pembaharuan.
So, apakah apa kebanggaan kita untuk mendaki ranking FIFA jika pemain yang menyarung jersey Harimau Malaya adalah dari Argentina, Sepanyol atau Brazil? Apa yang dikatakan tentang kita apabila kemenangan tidak dibina atas keringat anak muda kita sendiri? Okey, tetapi dibeli melalui proses naturalisasi yang sering menjejaki tentang integriti, okey? Malaysia dulu kan menduduki tempat yang ke-75 di dunia pada Ogos 1993 dengan skuad yang terdiri sepenuhnya daripada rakyat Malaysia tempatan. Hari ini kita di tempat 123. Okey, walaupun bakat tempatan kita bergelut untuk mendapat tempat dalam pasukan kebangsaan kita, dan terdapat banyak akademi tempatan hari ini melatih pemain muda yang bercita-cita tinggi dan ada yang dihantar ke luar negara untuk dilatih. Namun, 11 yang pertama mungkin didominasi oleh pemain asing, okey? Pemain asing yang bukan lahir di sini tetapi telah diberi kerakyatan. FAM terus mereka telah menerima ya pembiayaan yang besar ya, 15 juta ringgit daripada kerajaan dalam bajet yang lalu dan 15 juta lagi daripada sektor swasta. Namun kita mungkin terpaksa berpisah dengan 1.8 juta yang fine yang didenda daripada FIFA ni lah untuk dokumen yang dipalsukan jika kita kalah dalam rayuan ini. Ini bukan pelanggaran kecil ya. Ini adalah tuduhan serius yang mencemarkan maruah negara kita. Dan kita pun ada double standard lah ya. Kita selalu berkata bahawa pekerja asing mencuri pekerjaan orang kita. Tapi ada orang yang memberi permaidani merah ya untuk pemain bola sepak asing sambil menafikan peluang ya bakat tempatan kita sendiri untuk mewakili negara. Kita bercakap tentang nasionalisme, patriotisme lah. Namun nampaknya kita sanggup menjual jersey kita kepada orang asing. Jika setiap negara hanya membeli orang untuk pasukan kebangsaan mereka, apa akan jadi dengan Piala Dunia yang berprestij bola sepak antarabangsa? Adakah Piala Dunia akan menjadi pasaran tentera upahan dan bukannya perayaan kemahiran tempatan dan identiti negara tersebut? Dan bagaimana pula dengan beribu-ribu rakyat Malaysia yang dilahirkan tapi telah dinafikan kewarganegaraan mereka ya, termasuk anak-anak tanpa kerakyatan dan penduduk yang telah duduk lama dekat sini. Manakala atlet yang kononnya asing datang, atlet asing ini diberi jalan yang pantas ya untuk mendapat kerakyatan ya. Ini adalah soalan yang serius untuk dijawab semasa kita bermain bola dengan FIFA ya. Jika tidak boleh satu pihak kita tak boleh kita mempamerkan xenofobia terhadap pekerja asing di Malaysia, manakala sebaliknya bersorak ya untuk atlet luar negara di naturalize ya, diberi kerakyatan di Malaysia ini. Kita tidak boleh mendakwa ya menghargai keadilan dan kemudian menutup mata terhadap dokumen palsu dan pelanggaran etika. Sudah tiba masanya ya untuk bertanya sama ada kita sedang membina budaya bola sepak atau membelinya. Adakah kita memupuk bakat tempatan atau mencari jalan yang pintas ya untuk menjaringkan gol ya. Kebanggaan negara yang sebenar tidak boleh diimport ya. Ia mesti dibina secara adil dan sabar dari bawah ke atas. Apa yang sepatutnya menjadi kemenangan yang membanggakan ke atas Vietnam telah menjadi satu simbol tadbir urus yang lemah, satu pemalsuan dan hilang kredibiliti. Reputasi Malaysia dalam bola sepak antarabangsa telah terjejas amat teruk sekali. Akhirnya skandal ini menunjukkan betapa rapuhnya kejayaan
sukan apabila dibina di atas asas yang tidak jujur, ya. Jika FAM mahu memulihkan kepercayaan, ia mesti menerima pembaharuan, menguatkuasakan ketelusan dan mengutamakan integriti daripada kemenangan di jangka pendek. Jika tidak, kes ini akan kekal, ya, sebagai tanda hitam kekal dalam sejarah bola sepak Malaysia. Ya, heads must roll in this scandal, ya. So kita tidak boleh pandang rendah tentang isu ini sebab ini menjejaskan reputasi negara kita, ya. Yang kita malangnya telah dimalukan oleh FAM sekiranya benar apa yang telah dituduh oleh FIFA. Terima kasih. Okay, bye.